بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak bersua Kak cuba cakap. Hello. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Itulah memang agak sedikit bosan lah kalau kita cuba dapatkan host lain ni. Nasib-nasib lah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Itulah. Macam tu lah. Tapi akak tu rasanya dia macam dia tengah usah-usah markah tu. Tiba-tiba hijab kacau lah. Kacau budak ni. Ya ke? Pandai macam Tak mana? pandai mengata akak tu. Kan dah kena kata. Sorry Kak. Sebab dia pakai gambar biskut tu kan. Tu dia suka skodeng lah. Tak ada makna nak cerita hantu. Okey Kak. Kata dah ada apa-apa nak dikongsikan ke malam ni? Mesti ada punya kan? Itulah dia macam kadang-kadang dia tak ada modal. Tapi macam dah lama sikit macam teringat. Tapi dia bukanlah kisah panjang. Cuma saya cerita macam penampakan macam tu. Ingat tak saya cerita yang masa saya duduk dekat Ampang, yang rumah ada blender jalan sendiri tu. Blender jalan. Ada dia macam tu, dia bukanlah kejadian dalam rumah tu tapi dekat luar, sebab belakang rumah saya tu dia ada longkang besar. Sebelah longkang tu ada LRT tau. Terus cerita je lah. Okey, sila. Okey. Dalam pukul 2 ke 3 pagi saya turun ke bawah nak minum air. Sebab rumah saya kan 2 tingkat, apartmen 2 tingkat. Jadinya saya ni suka kalau macam 2-3 pagi tu, kalau saya turun ke bawah, saya minum air, buka tingkap, tengoklah kat longkang tu. Tak tahulah kenapa suka sangat. Tapi macam saja, chill-chill kan. Tapi daripada sebelah kanan saya tu, dari jauh saya nampak macam burung tau. Burung sebelah kanan? putih. Luar lah, kat luar. Dekat luar. Kan saya tengah tengok tingkap. Dekat luar tingkap sebelah kanan tu, dari jauh saya nampak ada satu burung putih berlega-lega tau. Saya macam, masa tu saya tak pakai spek. Saya macam apa benda pula. Takkanlah burung kan. Saya pergi ambil spek. Saya minum air, saya tengok. Tapi benda tu dia makin dekat dia jadi besar tau. Alamak. Dia macam dia bila dah nak dekat tu dia macam ada kepak dia besar. Macam bangau ke apa. Baru nak tanya. Lebih kurang kan. Dia macam dia siap ada bunyi kipas tau. Macam bunyi sayap dia kuat dah. bunyi sayap. So saya macam saya pandang tau. Dan tu tak ada orang, memang sunyi kan. So saya pandang sampai dia melintas kat depan saya. Masa tu saya nampak macam manusia. Tapi otak saya tengah tak berfungsi tau. Ya, kita tengah macam chill-chill. Sekarang nampak benda aneh kan. Dia melintas macam orang, tapi masalahnya kepala dia mendongak ke atas. Itu memang real. Yang putih yang macam kepak tu sebenarnya macam kain tau. Tapi muka dia saya tak nampak sharp. Tapi saya tahu dia figure manusia. Aduh. Dia terbang. Kenapa ni tiba-tiba meremang pula ni? Kan? Kepala dia mendongak ke atas. Lepas tu dia macam, dia jadi macam burung balik bila jauh. Tapi bila melintas kat depan, dia betul-betul kat depan saya. Sekali tu selama saya duduk situ, sekali tu je saya pernah nampak benda tu. So saya tengok lagi.
Dia melintas, dia terbang. Lepas tu dia naik dekat bumbung blok sebelah tau. So dia jadi macam burung. Oh, dia jadi macam dia hinggap kat atas tu, dia jadi macam burung. Dia jadi macam burung. Dia macam merupa. Saya macam time tu saya memang tak terfikir benda tu langsui ke apa benda kan. Saya macam saya kata apa benda burung ni boleh betul tukar kan. So saya tengok dia macam jadi macam burung. Lepas tu sekejap lagi dia jalan. Saya tak tahu ni halusinasi saya ke apa, tapi saya nampak dia jadi macam lembaga hitam. Dia macam orang jalan. Lepas tu sup hilang. Dia kat atas bumbung tu? Kat atas bumbung kat blok sebelah tu. So saya duduk lagi. Saya macam termenung kan. Saya cakap lepas tu bila otak dah berfungsi macam biasa lah, berdesuk pasal lari. Sampai ke siang saya tak tutup tingkap. Tapi tu sekali. Tapi yang dulu saya pernah dengar orang tua-tua cakap, kalau langsui ni, dia kata dia terbang memang kepala dia mendongak. Maknanya benda tu kot. Tapi saya tak nampak lah betul-betul sharp muka dia kan. Tapi memang macam orang bentuk muka dia. Rambut dia nampak tak? Dia nampak macam berkibar-kibar. Tapi tak adalah sharp rambut tau. Dia macam susah nak sebut. Dia laju. Tapi bila kita melintas, kita tahu dia bentuk macam mana kan. So lepas tu lepas kejadian tu baru yang kejadian blender tu. Oh ya ke? Ke dia dah pusing kat atas tu, dia patah balik rumah akak, dia pergi try blender pula bukan Mana tahu. Dia tengok macam okey je rumah ni kan. Tapi tu sekali je lah saya nampak benda macam tu. Tu dia jadi macam asap hitam, dia jadi figure manusia dia jalan, lepas tu dia tu hilang. Saya tak tahu mungkin mata je ke, mainan mata ke, saya tak tahu. Tapi itu memang saya nampak jelas. Sebab saya teringat macam arwah-arwah nenek tok saya semua bagi tahu yang benda ni, dia kata kalau nampak yang terbang ni tapi kepala mendongak, itu mesti langsui. Kan. Itulah. Lepas tu saya ingat pesan tua-tua, mak ke ayah saya semua, dia kata kalau nampak sebenarnya kita bunyikan bising, dia lari sebenarnya. Sebab tu macam orang Cina kan bunyikan mercun lah apa, halau benda tu lah. Tapi time tu saya tak sempat lah nak bunyikan apa-apa kan, sebab kita tak ada nak fikir. bunyi. Kita tengah healing tepi tingkap kan. Buatnya tiba-tiba sap, dia tengok saya, sudah saya tak sempat healing. Itulah. Masa saya tengah camping dekat Bagan Lalang, awak pernah pergi tak kat Bagan Lalang dekat Sepang? Pernah. Kan? Kat situ kan banyak orang camping kan, cik ketam lah apalah kan. So malam tu sebenarnya kita orang plan memang nak macam nak tidur sana. Sebabnya kami anak beranak ni suka cik ketam. Cik ketam kecil, tak ada kerja kan. Bukan boleh makan pun ketam batu. Tak saja ngorek-ngorek, main-main pasir gila kan. Sesubuh buta Okay. Jadi dah set up kemah semua. Pergilah mencari ketam apa semua. Sudah penat, kita duduk balik dekat belakang kemah tu yang ada, kan ada tulis tulis-tulisan apa namanya tu? Allah, yang dekat parking. So tulisan Bagan Lalang tu. Tulisan besar dia tu, kan ada pokok-pokok besar. So kita orang lepak situ. Time tu dah sunyi, tak ada orang. Lepas tu tiba-tiba hari angin tau. Hari angin kuat sangat, macam nak ribut pun ada. Lepas tu dengar bunyi macam tiba-tiba datang bunyi macam itik ada. Alamak. Mana datang itik malam-malam buta kan. Lepas tu kita nampak macam, tapi itu tak nampak yang kepala dongak ke apa. Tapi kita nampak macam burung. Disebabkan saya dah macam fobia kan, cakap ni burung macam hantu ni. Lepas tu saya cakap dengan suami saya, julah kita kemah, tak payahlah camping kat sini. Mana tahu kan dia melepak atas pokok ke. Memang sejak saya nampak benda mendongak, kalau saya tengok macam burung malam-malam, walaupun burung betul, salam lah, saya tak nak. Lebih baik saya belah je lah dari situ kan. Itulah dia. Tapi untung lah akak pernah nampak kan. Untung apa? Time tu saya dah nak terkencing. Saya macam, apa benda macam orang. Takkanlah orang terbang kan.
rupanya ambil kau kat sana. Tak nak saya. Okey, baik Kak. Ada cerita lain nak dikongsikan? Ada orang lain tak? Tak tahulah. Okey lah. Rasanya tak ada kot. Tak, kita borak dulu lah Boleh, Tapi boleh. saya tak tahu saya nak cerita ni ke tak. Sebab cerita ni saya tak pernah cerita kat siapa-siapa. Okey lah, saya cerita je lah hari ni sebab viewers pun tak ramai kan. Tengah di awal-awal memang tak ramai sebab malam ni KC pun ada on juga. So yalah. memang Semua live kan. semua live. Kisah ni masa saya dalam umur 5 ke 6 tahun. Tak silap saya. Masa tu Kecil dekat lagi. Kecil. Masa tu dekat PJ. Mak saya ni dulu kerja, dia akan keluar awal. Seawal 5 pagi sebab nak naik bas pergi Shah Alam. Mak saya dulu kerja cleaner dekat PKNS Shah Alam. Okey. Saya ni kan yang paling bongsu. Jadi kalau setiap hari saya kat rumah ni akan tinggal dengan abang kakak saya lah. So kalau diorang semua dah keluar ada pergi sekolah, ada pergi kerja, saya tinggal dengan akak sepupu saya, rumah akak sepupu saya sebelah je. So ayah saya kalau awal lagi ada, jam 8-9 dah keluar. Saya ni setiap kali mak saya nak pergi kerja pukul 5 pagi, saya akan bangun, saya akan melalak. Saya melalak nak ikut mak saya tau. Budak yang saya suka menangis kecil. Nak ikut lah, nangis nak ikut. Setiap kali mak nak pergi kerja, macam nak pengsan, nangis kat depan rumah tu. Jadinya saya Pengsan. ia bergulik-gulik kan nak ikut. Okey. Lepas tu kalau saya dah letih nangis, saya akan tertidur kat depan rumah tu. Nanti abang kakak saya dia bawa saya masuk lah. So sampailah satu hari tu macam ni rutin saya kan menangis setiap pagi. Rutin Depan rumah saya dia ada rumah kosong. Rumah tu saya dengar masa saya kecil tu lah, orang kecohnya rumah tu berhantu. Ada checkpoint duduk situ. Kat rumah kosong yang dekat rumah kak tu Depan rumah. Betul-betul depan? Betul-betul depan. Alamak. Kita ni duduk rumah setinggan. So boleh bayangkan depan setinggan lah. Dia kan rapat-rapat, semua melekat-lekat ke rumah kan. Tapi dia ni berdepan dengan rumah saya. So satu hari tu saya dah nangis. Tiba-tiba saya dengar suara seorang perempuan. Dia panggil nama saya tau. Alia. Ya, jangan nangis. Baik. Saya berhenti nangis, saya tengok siapa pula panggil aku ni. Tapi suara kita tak familiar. So kita macam tak ada ingat kakak saya ke apa kan. Okey, saya sambung balik nangis. Lepas tu Sambung nangis balik. Masya Allah. ya, 3-4 jam tau saya boleh menangis. Budak-budak kanak-kanak kan tak tahu Kan. Lepas tu saya nangis balik. So okey, hari pertama dia panggil saya. Hari kedua macam biasa rutin menangis saya. Saya nangis lagi. Lepas tu cengeng. kan cengeng. Lepas tu saya dengar lagi dia panggil saya. Lepas tu saya nampak orang dekat pintu tau. Saya nampak orang perempuan pakai baju putih, tinggi, tapi dia bukanlah macam hantu. Macam manusia biasa. Macam orang betul lah. Macam orang betul. Tapi yang seingat saya lah, muka dia saya tak dapat nak tengok dengan jelas. Dia macam kabur-kabur. So dia beri kat depan pintu rumah kosong. Dia kata, sini kat mak Lepas tu saya macam terpukau tau. Sini kat mak. Sini. Dia kata. Yang saya dapat ingat sampai sekarang, orang dia tinggi, sangat tinggi, dekat tinggi pintu. Tapi kurus. So dia kata, mai sini kat mak. Okay lah, saya pergi. Saya macam kena pukau. Yang saya ingat lah kan. Saya pergi. Dia pakai baju apa tadi? Dia pakai baju putih, macam baju kurung. Baju kurung putih lah. Baju kurung putih. Tapi muka saya memang tak dapat nak tengok sebab dia macam blur tau. Lepas tu rambut dia panjang. Okay. Saya pun masuklah dalam rumah. Seingat saya ni
mana yang saya ingat sebab cerita saya kecil kan. Mhm. Saya pun bermula daripada hari tu, setiap pagi saya akan tunggu mak saya ni. Saya dah mula panggil dia mak tau. Ai. Saya dah suka. Bila saya masuk rumah dia, saya akan main-main, tengok dia masak. Masuk rumah dia, maksudnya masuk ke rumah kosong tu. Ya, betul. Allah Masuk rumah Akbar. kosong. Masuk rumah kosong, masa tu saya tak terfikir, kita budak kan. Ingat memang rumah tu ada orang. Dia sangat ramah rumah saya. Dia akan dukung saya, main-main dengan saya. So dia akan masak lah, apalah, dia akan tidurkan saya. Saya kalau pergi rumah tu, orang tak akan jumpa saya. Macam saya hilang. Akak dengan abang saya mesti macam cari kan. Mana lah adik aku ni. So nanti bila dia tengok dah kecoh-kecoh, dia kata okey, ya balik dulu, nanti esok datang lagi rumah mak. Tapi jangan cerita kat siapa-siapa, dia kata. Okey. So benda tu pun dah berlalu dalam dekat sebulan kan. Maksudnya hari-hari dalam masa sebulan tu. Yang rasan kakak saya, dia tahu kalau mak saya pergi kerja, saya akan nangis. Tapi bila dah start saya jumpa mak baru saya tu, saya dah tak nangis. Kan. Dia kata, adik selalu tak ada. Adik main kat mana subuh-subuh? Kita orang cari Juna tak jumpa. Nak kata dicolik ke apa kan. So kakak sini korek cerita. Saya cerita kakak saya, Akak tahu tak, dekat depan rumah kita ni ada mak adik tau. Dia baik, dia selalu timang-timang lah. Dia dukung-dukung. Lepas tu dia ada mandikan saya lah, suap makan apa semua kan. Ya, memang serius dia. Saya ingat sampai sekarang. So kakak saya macam, adikku merepek lah depan rumah tu. Mana ada orang? Itu kunci tau. Kau tak nampak mangga dia besar. Tapi bila kita budak, kita tak ambil pot pun pasal nak ambil tahu betul ke kunci, betul ke tak ada orang kan. Budak-budak. Jadinya, benda tu terus jadi juga tau. Benda tu terus jadi sampai satu masa. Yang saya ingat, masa tu dalam tengah hari, mak hantu saya tu lah. Mak hantu lah kan. Dia tengah tengah hari. Lepas tu, saya dengar suara kakak sepupu saya menjerit. Rupanya dia intai daripada tingkap. Oh ya ke? Dia kata, Lina balik. Dia dah nangis kan. Panggil abang saya, masa tu abang saya ada ke? Masa tak ada sebab kalau tengah hari saya lepak rumah kat sepupu saya. Dia dah menangis, kata balik ada hantu. Lepas tu saya macam balik. Tapi masalah bila saya nak keluar, pintu depan tu solat tau. Oh, kunci. Diorang semua lepas tu dah kecoh lah. Kakak sepupu saya dah panggil orang semua kan. Macam mana ni adik sepupu aku ni boleh masuk dekat rumah kosong ni. So dah kecoh. Saya ingat dia ada pakcik tolong pecahkan grill tu. Diorang semua tanya saya, macam mana boleh masuk kat sini? Saya cakap ada mak yang bawa masuk. Tiap-tiap hari mak akan saya panggil mak lah kan. Kata mak mana? Tak ada orang kat sini. Lepas tu okey, dah bawa saya keluar apa semua kan. Masa tu dah kecoh lah. Ayah saya dah tahu, mak saya semua dah tahu kan. So diorang semua macam zaman tu sikit-sikit panggilan Tok Bomo. So tengok kan kenapa kan. Lepas tu datanglah macam perawat apa semua. Tu kata anak kau ni ada benda suka, dia kata. Dia kata sebab ini cerita Tok Bomo tu lah. Dia kata sebab kan dia tengok yang saya ni macam anak dia, tapi anak dia dah mati. Oh, okey. Lepas tu dia sayang. Okey, tentu kita pun budak kan, dengar orang tu cerita kita tak. Kita tahu nak pergi jumpa mak hantu tu lah. So dalam masa kecoh-kecoh tu, kakak sepupu saya kata, dia kata dah dekat seminggu dia intip saya tau sebenarnya. Dia mengintip kat celah. Bila Mas tinggal kan tingkat nakor kan, boleh dia intip kat celah-celah tu. Dia akan nampak saya bercakap seorang-seorang. Lepas tu yang tak boleh belah, yang dia buat dia menjerit kan, bila dia intai tengah hari, dia nampak ada sudu tu terapung suap dekat saya. Dengan pinggan. Mau tak menjerit? Alamak, tegak pula lu Roma ni. Ini
saya cerita pengalaman saya lah masa tu mungkin sebenarnya ada je orang yang tak percaya, mungkin cakap macam imaginary friend kan. Macam budak-budak jadi kawan. Tapi akak sepupu saya sampai sekarang ni, dia kalau jumpa saya, ni anak Pontianak ni. La ilaha illallah. Ya. Lepas tu Maksudnya akak sepupu yang duk sekodeng kat tingkap tu lah. Sebab dia yang nampak, saksi hidup. Dia seorang yang nampak. Dia kata nampak terapung, sudu pergi kat mulut saya. Lepas tu macam ada orang dukung saya terapung. Uish. Itu family saya semua tahu cerita ni. Jadinya dah kecoh lah ni. Diorang kata, perawat tu kata, kalau tak bawa lari budak ni, nanti lama-lama budak ni terus gaib. Yang saya dengar lah masa saya kecil kan. Mak saya dah nangis-nangis lah, ayah semua dah nangis. Jadi saya ni dibawa lari pergi ke rumah makcik saya. Tapi dekat area PJ lagi. Dibawa lari, diorang kata nak apalah halau lah benda tu apa semua. Tapi bila saya dah dibawa lari rumah makcik saya, benda tu mengarut dekat rumah. Diorang dekat kata, rumah kosong tu? Dekat rumah saya. Mungkin dia dah tak tengok saya. Itu kakak saya menangis-nangis cerita. Dia kata, kau tahu dik, mak kau tu dia memang garu-garu, krek. Dulu kan kita pakai zinc kan, rumah setinggan yang atap zinc. Lepas tu diorang kata masa tu kecoh tau, tergempar cerita tu. Benda tu mengacau. Tu yang orang nampak bunyi mengilai lah apa. Kalau maksudnya ada bunyi mengilai juga bunyi mengilai. Sebab tu saya tak suka tengok cerita Pontianak Arwah Sembilan Malam. Diorang kata macam tu situasi. Tapi tak adalah yang sebiji. Cuma dia nak anak dia tau. Maksud dia nak saya. Dia mengarut apa semua kan. So daripada kes tu, dia mengarut. Diorang kata tiba-tiba dah tak ada, senyap. Ingatkan mungkin Tok Bomo tu berjaya rawat, maksudnya halau benda tu. Tapi tak. Tapi sebenarnya sejak tu saya selalu nampak mak saya tu. Sebenarnya saya akan nampak dia, tapi dia berwujud orang. Sebab ayah dan mak saya pernah dapat mimpi. Dia datang, dia kata, aku akan jaga anak kau sampai nanti dia dah boleh terbang sendiri, masuk urus diri sendiri. Dan selama dia dengan saya, dia akan protect saya macam tu. Sebenarnya ni saya singkatkan je lah. Dah banyak lah berubat lah apa semua. So, sejak yang saya mula nampak dia, saya dah memang boleh nampak sampai umur saya 35-34. Baru dia tak ada. Baru yang mak tu dah tak ada dah. Dia kadang-kadang ada. Tapi dia tak adalah berpakaian macam dulu, baju kurung putih, rambut panjang. Sama je. Dia sama je. Tapi yang saya tak tahu ini mungkin orang yang kawan saya ke atau apa ke, boyfriend saya dulu ke, dia orang cerita kalau dengan saya, dia akan nampak ada satu checkpoint belakang saya. Nak pula kalau orang tu niat tak baik, dia akan. So macam saya jalan seorang-seorang kan, orang mesti macam tiba-tiba lari. Saya tak tahu kenapa. Macam saya jalan tempat gelap. Sekejap lagi orang, bila kita jalan seorang kan, budak dulu suka macam sweet-sweet kan, macam tikus tu. Tikus. Macam cut kan. Tengok tak awet. Alah, hijab pun mesti benar kan. Ya ke? Tak, itu lah bila cakap macam tikus-tikus terasa saya. Nampak. So, biasa tu. Bila saya jalan seorang, mesti akan ada orang macam tiba-tiba lari. So banyak kawan saya selalu cakap, dia kata dia selalu nampak macam ada something lah, macam checkpoint akan ikut dekat belakang saya. Macam tu lah. Atau boyfriend saya ke mana yang niat tak baik ke apa kan, dia akan nampak benda tu macam mengganggu ke apa ke. Lepas tu saya putus. Ni saya singkatkan lah, sebenarnya kisah dia panjang. So sampailah dia jaga saya
Sampailah umur saya 34 ke 35 macam tu. Tapi sekarang ni dah kurang lah. Saya tak tahu kenapa. Kalau tak nanti dia ada. Masa 34 35 tu maksudnya dah berumah tangga, dah ada anak semua kan? Dah. Dan masa saya bersalin ke anak saya, dia ada dalam tu. Dia tunggu. La ilaha illallah. Sebenarnya saya tak nak cerita pengalaman saya. Saya macam nak cerita tak nak sebab saya tak nak cerita kat orang. Dia, nasib baik dia cakap dapat cucu, dia cakap. Kan. Biasa kalau anak saya masuk buai, dia pergi denjut. Padahal tak pakai spring yang auto tu pun. So, tapi saya rasa dia bukan benda yang jahat lah. Dia tak pernah pula suruh saya yang aneh-aneh. Kalau saya solat ke apa, dia tak ada kacau. Dia tak tahu benda tu apa, checkpoint ke atau apa ke. Sampai sekarang saya macam tertunggu-tunggu. Bukan kalau dah mengilai-ngilai tu rasanya dia lah. Tapi banyak ayah saya bawa saya berubat, semua tak jalan. Memang tak jalan. Sebab dia kata dia nak tunggu anak dia. Saya ni anak dia. So, macam tu lah. Tapi sekarang ni dah kurang lah. Kalau macam saya terlampau sedih, saya sesekali ada. Tapi dia tak bentuk menakutkan tau. Dia macam manusia. Tapi orang dia kurus tinggi. Pernah tak berbual dengan dia? Pernah. Mesti pernah lah kan? Mesti dah pernah kan? Masa kecil-kecil lah. Masa umur remaja, dah 20-an, ada tak? Pernah. Kiranya dah dewasa, dah matang kan? Pernah. Ada? Oh, pernah. Tapi secara batin. Dia macam mana cakap, dia bukan yang macam mak Diana kan? Dia tak. Macam secara dalaman berbual dalam. Dia just macam bagi tahu. Saya susah nak describe kan. Mungkin orang yang faham dia akan faham lah kan. So, macam tu je lah. Cumanya sebelum dia ambil ajak akak datang ke rumah dia, rumah kosong tu kan. Sebelum tu dia memang ada kat situ ke, atau dia baru pindah ke situ, baru nampak akak masa akak umur 6 tahun 5 tahun baru dia perasan? Itu saya tak tahu. Tapi yang saya dengar cerita bila saya dah mula sekolah darjah 3 darjah 4 kan. Saya dengar orang cerita rumah tu dulu banyak je orang duduk tapi semua tak tahan sebab ada gangguan. Yang rambut panjang tidur dengan anak diorang. Macam anak 3 tiba-tiba jadi 4. Tiba-tiba nampak yang rambut panjang. Tapi saya tak tahu, mungkin dia dah lama perhati saya ke apa ke, saya tak tahu. Mungkin dia memang dah ada kat situ. Tapi perawat tu cakap itu area tu sebelum buat rumah lagi memang dah tempat dia. Lepas tu ada lagi perawat yang cakap yang anak dia kena tanam dekat apa tu, dekat toilet belakang rumah tu. Saya pun tak tahu, Wallahualam. Ada yang perawat tu siap bagi nama dia lagi. Ya ke? Saya kata memandai orang tu ni. Itu kalau panggil lagi yang datang pula kan? Tak ada. Saya selalu kan dulu lah. Macam kalau saya macam terlampau takut ke saya sedih, saya akan panggil dia macam, mak tolonglah datang mak. Kan? Macam nanti dia ada. Tapi tak adalah gedebuk macam tu kan. Dia macam bayang-bayang je lah. Tapi kalau orang yang lain nampak yang real lah kot. Sebab saya nampak mula-mula ingatkan bunian sebab ciri-ciri yang Kak Dahlia cakap dia, yang dia tinggi, pakai baju kurung mana kan. Saya mula ingatkan bunian. Rupanya bukan bukan. Kakak sepupu saya kata pun dia yang dia nampak, tapi dia tak nampak yang tepat. Kadang-kadang nampak saya tengah bercakap-bercakap kan, dia nampak nampak rambut panjang. Tapi memang benda tu lah, Cik Pon tu. Ada yang jenis macam tu. Saya kenal lah. Itulah tu yang ni kira first time jugalah saya dengar cerita yang ada pula Cik Pon yang yang jaga kan, jaga sampai daripada kita kecil sampai besar apa semua, dah macam anggap anak sendiri. First time ni biasa Cik Pon dia duduk kat pokok pisang, dia kacau orang pun dia semua je buat jahat, sihir, santau, pelbagai semua.
betul. So, saya pun kadang-kadang saya kata betul ke aku ni ke aku berhayalan, tapi memang kakak sepupu saya itulah saksi hidup saya. Dia sini nampak kan. So perawat tu sampai perawat yang dah keberapa, dia cakap tak apalah, dia tak memudaratkan awak, dia kata. Dia memang volunteer nak jaga awak. Jadi tak apalah, awak kawan je lah dengan dia. Dia pun bukannya mintanya aneh-aneh kan. Dia tak ada pegangan. Kita nak buat apa, nak solat ke apa pun dia tak kacau kan. Memang tak ada. Dia tak ada yang aneh nak minta makan telur lah, pulut kuning lah, apalah. So tu je lah pengalaman saya. Okay, baik Kak. Satu pengalaman panjang lah kita boleh cakap, daripada kecil sampai ke dah kahwin, dah ada anak semua kan. Itulah dia. Itulah saya pun tak boleh macam mana nak bayangkan ada pula mak angkat daripada Cik Pon pula tu. Kalau bunyi kan okey sikit kan. Sebenarnya saya dah lama nak cerita tau, tapi saya macam fikir nak cerita ke tak nak kan. Nantilah simpan lah. Itulah dia. Okey, baik Kak, apa pun kita nak ucapkan terima kasih lah dekat Kak Dahlia kerana sudi kongsi. Saya ingat 3 cerita kot. 3 cerita. Okey, terima kasih Kak. InsyaAllah ada rezeki nanti bolehlah kita berbual lagi Kak. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.